Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrizah Hakim bin Arman dengan memetik D20311085007 akan membentangkan iaitu analisis sukan C badminton perseorangan bagi lelaki. Okey, bagi pengenalan, analisis potensi ini bertujuan membantu jurulatih dan atlet memahami cara permainan, keberkesanan ini serta aspek teknikal semasa perlawanan badminton perseorangan lelaki sukan C 2025. Perlawanan yang dianalisis oleh saya ialah Leon Jun Hao Malaysia menentang Muhammad Zaki Ubadillah daripada Indonesia dalam separuh akhir acara perseorangan lelaki. Analisis ini menggunakan data daripada rakaman perlawanan untuk menilai prestasi berdasarkan indikator utama sukan badminton dan membincang dengan teknikal yang relevan. Kalau kita boleh lihat profil atlet ini, nama atlet Leon Jun Hao, negara Malaysia, acara badminton perseorangan lelaki, kejohanan sukan C 2025. Pengalaman pertandingan pernah marah ke peringkat separuh akhir dan meraih tingkat gangsa dalam acara perseorangan lelaki. Bagi pemerhatian pertandingan, yang pertama kita boleh lihat servis yang konsisten dan tepat membina rally awal. Yang kedua, rally panjang yang kuat melalui jogetan kaki yang teratur dan pukulan asal berkualiti. Dan yang ketiga, pertukaran serangan balasan yang cepat terutama semasa kejutan pukulan net. Dan yang terakhir, lawan selalunya ditekan dengan hentaman pukulan bully drive dan drop yang tajam. Seterusnya kita boleh lihat daripada Nick Adresis. Adresis kumpulan potensi mendapati bahawa keperluan utama Lim Jo Hao dalam kerjaya ini adalah meningkatkan ketahanan fizikal agar rally panjang tidak memberi kelebihan kepada lawan. Yang kedua, mengekalkan tahap fokus tinggi semasa pertukaran poin kritikal. Dan yang ketiga, memfokuskan variasi kumpulan untuk menyekat corak permainan lawan. Okey, analisis penetrasi kritikal indikator pertama yang saya ambil iaitu servis dan return. Analisis penetrasi ini servis dilakukan secara konsisten dan return yang kemas membolehkan Leon Jun Hao membina rally awal serta mengawal tempo permainan. Indikator penetrasi yang kedua yang saya ambil itu kawalan rally dan pukulan asas. Pukulan clear, drop dan drive digunakan dengan baik bagi memanjangkan rally dan memaksa lawan melakukan kesilapan. Dan yang terakhir indikator yang saya ambil iaitu kesilapan tidak paksa, unforced error, iaitu kesilapan tidak paksa berada pada tahap awal, menunjukkan fokus dan disiplin teknikal yang baik sepanjang perlawanan. Okey, survey dan return kita boleh lihat jadual yang saya lakukan. Jumlah percubaan daripada Lim Jo Hao sebanyak 40 kali, berjaya hanya 31 kali dan gagal 9 kali. Kita akan lihat sekiranya video ringkas minit ke 4 minit ke 20 saat dan 4 minit ke 50 saat yang saya ada ambil. Sebenarnya jadual yang kita akan pergi indikator iaitu kawalan rally dan pukulan asas. Lim Jo Hao melakukan jumlah rally sebanyak 45 kali, berjaya 27 kali dan tidak berjaya 18 kali. Kita akan pergi lihat pada minit 5.30 saat dan 6 ke 30 saat. Kita lihat di sini Lim Jo Hao berjaya membawa rentak permainan kepada Ubadillah untuk mengikut beliau bermain secara rally yang panjang. Ya, di sinilah yang saya boleh beritahu indikator yang saya ambil itu kawalan rally yang dilakukan oleh Lim Jo Hao. cơ hội cho tay vợt người Malaysia nhưng không. Jadual yang ketiga iaitu kesilapan tidak paksa. Kalau kita boleh lihat, kesilapan tidak paksa merujuk kepada kesalahan yang dilakukan oleh pemain tanpa tekanan langsung daripada lawan seperti pukulan keluar gelanggang, tersangkut di jaring atau salah anggaran posisi. Lim Jo Hao jumlah rally 120 kali, kesilapan tidak paksa 14 kali,
peratus kesilapan yang saya kira dapat patusan iaitu 11.7%. Minit yang saya dapat iaitu 7 ke 5 saat, 7 ke 25 saat. Đối thủ của mình thì anh đã tụt lại rất nhanh chóng ở khoảng thời gian giữa hiệp đấu. Một pha Selanjutnya kita akan pergi iaitu interpretasi dan diagnosis petasi. Petasi dan puncak utama kekalahan bagi Lin Jiahao ini ialah melakukan beberapa kesilapan tidak paksa masih berlaku kalau kita melihat daripada video yang tadi, terutama ketika cuba meningkatkan intensi serangan. Situasi ini menunjukkan bahawa walaupun petasi keseluruhan berada pada tahap memuaskan, penambahbaikan dari segi ketepatan pukulan dan pengurusan tekanan masih diperlukan. Bagi keputusan kejurus latihan, hasil interpretasi petasi ini membawa kepada keputusan kenyataan yang jelas, iaitu jurulatih perlu mengekalkan strategi permainan sedia ada yang menekankan kawalan rally dan konsistensi pukulan asas. Penekanan turut diberikan kepada peningkatan variasi servis dan return bagi mengelakkan corak permainan mudah dibaca oleh lawan. Selain itu, aspek pengurusan tekanan semasa rally panjang turut diberi perhatian bagi memastikan petasi akan kekal stabil sepanjang perlawanan. Bagi cadangan latihan atau taktikal yang saya boleh berikan iaitu pertama, latihan variasi servis. Latihan ini servis dengan sasaran zone tentu di gelanggang, menambah kelajuan dan variasi servis supaya lawan lebih suka membaca. Yang kedua iaitu latihan pukulan asal yang lebih dinamik. Contohnya dari pukulan drop dan clear secara berterusan. Dan yang ketiga iaitu rally panjang dan ketahanan fizikal. Latihan push pull, rally panjang yang berterusan untuk membina stamina, fokus kepada pemulihan pernafasan cepat selepas setiap rally. Bagi yang terakhir, pemantauan dan penilaian semula. Yang pertama boleh dilakukan iaitu analisis video, menggunakan rakaman penuh perlawanan Lin Jiahao untuk mengenal pasti trend positif dan negatif dari masa ke semasa. Membandingkan statistik Jiahao dengan lawan kompetitor lain dalam kejuaraan yang sama. Dan yang kedua, penilaian fizikal dan mental, menjalankan penilaian psikologi petasi untuk melihat tahap kekuatan mental semasa perlawanan. Dan yang terakhir, maklum balas jurulatih dan rakan latihan. Contohnya, jurulatih memberi maklum balas selepas setiap latihan. Rakan latihan membantu menggunakan situasi simulasi yang realistik. Setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.